Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua ya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Noriana. Okay, saya nak sharekan resipi super. Resipi masak gulai telur. Masak gulai telur cili padi ya. Gulai lemak telur cili padi. So, je bahan-bahannya semua ni. Bawang putih, bawang merah, halia, kunyit hijau ya, kuah, serai, cili padi. Saya masukkan sayur timun dengan tomato, cili padi merah dan hijau ya. Ni telur dan masukkan santan. Okey, bahagian ni saya blender je. Bawang putih, bawang merah, halia, kunyit dan kuah. Ini serai ni saya ketuk je. Cili padi dengan cili padi blender dah campur semua kali ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita blend, kita tumis bahan yang blender tadi ya. Masuk sekali serai ya. Serai saya ketuk dia. Okey, kita boleh masuk santan ya. Santan. Air sedikit air ya. Ini saya masukkan ikan bilis ya. Satu ni. Satu ketul ni. Ni air asam jawa ya. Saya masukkan air asam jawa. Okay, saya masuk sayur ni dulu ya. Sayur timun. Wah, dah meregak tu. Masukkan sayur timun dulu ya. Setelah tomato pun ni. Okay, ni sekarang kita boleh masuk telur ya. Telur ni saya rebus dulu. Saya pecah-pecah ya. Masukkan telur. Ni saya masukkan lada besar satu biji ya. Ni daun kunyit. Taburkan daun kunyit sedikit ya. Alhamdulillah dah siap ya resipi masak gulai lemak telur cili padi ya. Itu je. Assalamualaikum sahabat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Noriana. Okey, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih semua.
Pintu kamu tak ada.